Okey, ayam ketumbar kita dah siap. Bismillah. Kita nak asal tengok sedap tak sedap. Bismillah. Wow. Okey, hari ni kita nak share ayam goreng bawang ketumbar. Tak bisa dengar ah. Okey, hari ni kita nak share. Bawang putih dalam 30 biji, ketumbar dia dalam 4 sudu. 4 sudu makan. Kita masukkan kunyit 1 sudu, 1 sudu setengah lah. Ni untuk ayam sekok lah. Dan kita masukkan ajinomoto 1 sudu. Dan kita masukkan chicken stock 1 setengah. Dan kita masukkan garam 1 sudu teh penuh. Bismillah. Barang ni semua kita blender dia, chopper dia lah. Kita buh barang kisaran dia. Ni ayam untuk sekok tau. Dan kita masukkan tepung beras 300 gram, tepung gandum 300 gram juga. Kemudian kita go rata. Go rata sampai ayam ni sebati. Kita bubuh ayam sikit demi sikit lah, jangan terlampau banyak lah, kita nak dia basah-basah sahaja. Okey, ayam agak-agak dia bersalut macam ni. Agak-agak bersalut macam ni lah. Kemudian kita perak dia sekurang-kurangnya sejam. Ayam ketumbar bawang. Okey, kita masukkan ayam ketumbar bawang. Bismillah. Mantap. Okey, ayam ketumbar kita dah siap. Bismillah. Kita nak asal tengok sedap tak sedap. Wow.